Hai, saya akan teruskan dengan topik yang kelima, iaitu skala perniagaan. Skala perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu domestik dan juga antarabangsa. Untuk domestik, dia terbagi kepada 3 skala, iaitu tempatan, negeri dan antarabangsa. Yang pertama untuk tempatan, ia beroperasi di kawasan yang kecil seperti kampung atau pekan. Modalnya terhad dan bilangan pekerjanya sedikit. Contohnya kedai runcit, kampung, gerai makanan. Seterusnya untuk negeri, ia beroperasi dalam satu negeri sahaja dan juga mempunyai cawangan di beberapa daerah. Contohnya syarikat pengangkutan dan kilang makanan ringan. Dan yang ketiga, peringkat kebangsaan. Ia beroperasi di seluruh negara dan mempunyai rangkaian cawangan di pelbagai negeri. Contohnya Celcom, Maxis, Mydin ataupun 7-Eleven. Skala antarabangsa. Perniagaan antarabangsa beroperasi melintasi sembarang negara. Ia terbahagi kepada dua jenis, iaitu zon dan juga global. Yang pertama ialah zon. Zon ia beroperasi di beberapa negara dalam rantai yang sama seperti ASEAN. Ia menyesuaikan produk dalam perkhidmatan mengikut budaya dan juga peraturan tempatan. Contohnya Mami dan Adabi. Yang kedua ialah global. Global ia beroperasi di banyak negara di seluruh dunia dan menguruskan pengeluaran, pemasaran dan jualan secara global. Contohnya McDonald, Apple dan juga KFC. Ini sahaja topik yang kelima. Stay tune untuk topik yang keenam.